Hari-hari nak mempersoalkan, bilalah aku nak kaya kan, bilalah aku nak ada rezeki macam dia, bilalah nak kaya macam dia. Tapi sampai kita lupa, rezeki yang Allah bagi dekat kita tu bukan dari segi duit, dari segi kesihatan. Tu orang dekat hospital tu bertahun nyawa nak hidup macam kita, boleh keluar, boleh berjalan-jalan, tengok dunia luar. Dia duduk dalam ward aja, sakit. Tu ada orang ada kerjaya tapi 10 tahun kahwin masih belum ada anak lagi, belum direzekikan ada anak lagi. Rezeki dia dari segi kerjaya mungkin. Ada orang dah ada anak tapi dia nak kerjaya, tapi dia kena jaga anak. Rezeki dia dari segi anak. Kita tengok orang tu sempurna je, cantik, pandai, bijak, sempurnalah hidup dia. Tapi hari-hari kena makan ubat sebab dia ada sakit. Ada, kita fikir. Kadang duk pandang kelebihan orang sampai kita lupa yang apa Allah bagi dekat kita. Duk fikir, aku dah kerja 24 jam ni, penat kerja ni, tak ada duit lagi ni, bila nak kaya ni. Tapi kita tak ingat bila kita last demam bila Allah bagi sakit dekat kita sampai kita lupa. Kita masih boleh berjalan, tengok dunia luar. Ada nampak orang hidup senang, kaya raya kan, mewah-mewah, tapi tak ada masa. Dia tak boleh nak beribadah dekat luar, tak ada masa beribadah dengan Tuhan. Kita hidup ni kalau boleh balance. Jangan lebih, jangan kurang. Cukup untuk kita rasa bersyukur je. Apa yang kita ada ni kita bersyukur. Kita nak, kita buat lebih. Kalau dapat, Alhamdulillah. Kalau belum, jangan persoalkan. Tengok rezeki yang kita dah dapat sekarang ni. Kalau nak buat, sebab tu orang kata, kalau kita rasa macam kita nak lebih bersyukur, kita lebih tengok orang bawah. Jangan tengok orang yang dekat atas saja. Bila kita tengok orang yang kurang daripada kita, mungkin kita rasa, ya Allah, terima kasih. Rezeki, kesihatan kau bagi aku makan. Aku tak kebuluh, dah berapa lama aku tak kebuluh. Hari-hari aku dapat makan nasi, hari-hari aku dapat keluar. Walaupun aku tak kaya, dalam bank account aku tak ada duit banyak sangat, tapi aku masih boleh keluar, jumpa kawan-kawan, jumpa family. Betul tak? Stop mempersoalkan dan rasa macam aku tak ada rezeki, aku tak ada rezeki ni, aku tak. Tukar daripada rezeki aku dengan cara yang lain. Tak apalah, belum ada lagi rezeki ni, mungkin Allah bagi rezeki dengan cara yang lain. Jangan letak macam tak ada rezeki, Allah tak bagi rezeki lagi ni, Allah tak bagi. Tukar ayat tu supaya kita lagi rasa tenang. Okay?